Assalamualaikum dan hai, saya Vin Haziq, Futures Broker Representative Dual License, dan untuk video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda untuk order tiket. Order tiket ni adalah order pack lah untuk anda nak execute order. Sebagai contoh, anda pergi ke quotes, anda tekan dekat produk yang anda nak trade, tekanlah dekat mana-mana dekat this one. Dan dekat sini saya nak tunjukkan beberapa benda penting yang anda kena tahu. Dekat sebelah atas kiri ni, ini adalah jenis akaun anda. Let's say anda tengah connect dekat paper trading ataupun dekat live trading. So anda boleh tengok akaun anda dekat sini. Dekat sebelah kanan ni pula, ini adalah last traded price. Sebagai contoh, untuk instrumen CPO G2026 sekarang ni, last done price adalah pada 4043. Last traded price Dan dekat instrumen ni macam saya sebut, itu adalah produk yang anda tengah nak trade. Sebagai contoh macam dalam ni, ini adalah CPO. Let's say kalau macam anda tengah nak trade FKLI ke crude oil ke soybean oil ke, nanti akan nampak lah instrumen apa yang anda nak execute ni. So make sure anda tak tersilap instrumen lah. Kalau anda nak trade CPO, make sure inilah kontrak yang anda nak trade. Kalau lain, you kena make sure you tukar dululah sebab you akan submit this instrument. Baik, untuk site ni pula anda boleh pilih sama ada nak pilih buy ataupun sell. Kalau let's say anda tekan site buy, anda tekan place order, order ni akan masuk order buy position. Ataupun sell, kalau anda tekan sell, ianya akan masuk sell position. So make sure site ni pun penting, anda kena tahu anda sekarang ni anda nak buat untuk order buy ataupun order sell. Kemudian untuk price ni anda kena masukkan harga lah. Harga apa yang anda nak. Let's say macam sekarang ni adalah order limit. Sekarang ni anda nak order di harga berapa. Ataupun anda kalau nak market order MKT. MKT ni type, ni yang dekat sebelah bulatan ni adalah stand for type of order. So let's say lah market. Kalau market order, tak adalah anda nak kena masukkan price tu sebab dia akan fill immediately based on bid and ask yang available. Yang ini sebelah kiri ni bid, sebelah kanan ni ask. Buyer dan juga seller. Alright, buyer berapa, seller dekat harga berapa yang ada. Nampak sekarang ni buyer berada di 4042, seller berada di 4043. Okay, so ni order type. Order type anda boleh pilih lah market, limit order ke, stop order ke, stop limit ke, stop with limit. Yang ini saya akan go through kemudian lah. So untuk make sure dekat sini anda boleh tahu lah, anda boleh tukar order type di sini. Kemudian lifetime ni anda boleh pilih lah. Order yang anda nak buat tu hanya untuk hari tu saja ke, anda tekan dekat bawah sini, ataupun anda nak buat untuk selagi mana anda tak cancelkan selagi tu ada ke, ataupun anda nak buat good till date ke, fill or kill, fill and kill. Yang FOK, FAK ni basically kita jarang gunalah. Whether good till date, good till cancel ataupun day. Kalau day, hari ni sahaja. Alright, good till cancel selagi mana you tak cancelkan. This one you boleh tengok lah. Kemudian ada juga contingency. Contingency ni yang macam iceberg. Iceberg ni ini adalah macam hidden order. Biasa-biasa big player akan gunakan order ni. Sebab dia akan beli dengan lot yang besar. So dia ada. Jadi iceberg ni membantu big player untuk buat order. Hidden order. Kemudian ada juga time. Time ni adalah order tersebut akan terhantar pada jam berapa. Contohlah kalau anda nak hantar jenis order market, order market tu akan dimasukkan pada harga berapa. This one anda kena tetapkan lah. Anda boleh cuba nanti. Dia macam dia konsep dia macam anda nak order tu hanya masuk ketika pukul, macam contoh ketika pukul 3.8 minit baru dia submit. Sekarang 3.8 minit dah kan. Contoh kalau kita nak masuk pukul 3.14. Okay, 3.14 PM akan pergi. So, waktu 3.14 PM, order tu akan terus masuk ke dalam market. Dia tak masuk awal, dia masuk waktu tu. Itu yang anda setting. Alright, so this one. Okay, so contingency pun anda boleh buat. Ini adalah order jenis yang advance sedikit lah. Kemudian, dekat order tiket ni, anda pun boleh tekan dekat atas ni untuk preferences. Anda boleh pilih option selepas anda tekan order, ianya akan pergi ke tab order and position balik ke, ataupun dia akan pergi ke previous screen ke, dia akan pergi ke order ticket. Biasanya saya akan pilih orders and position. Supaya nanti kalau saya submit order, dia akan terus ke page ini. So, itu saya punya preference lah. Ataupun anda boleh ikut preference yang anda nak tetapkan. By default, dia akan pergi ke previous screen. Okay? Lepas tu dekat sini pun ada setting. Kalau kita offset ataupun reverse, nak show order ticket ataupun preview the order, basically this one is option yang default lah.
This one pun anda boleh try tengok-tengok adakah anda nak preference yang macam tu ataupun tidak. Jadi ini sahaja secara asas untuk order tiket. Nanti saya akan go through order one by one lah. Macam mana nak buat market order ni apa dan macam mana, limit order ni apa dan macam mana, dan seterusnya saya akan jelaskan. Baik. So, anda kena tahu dahulu ini order type ini apa, lifetime ini macam mana nak tukar, quantity ni saya lupa nak bagi tahu. Quantity ni adalah berkenaan dengan lot. Kalau satu ni quantity, bersama dengan anda akan trade satu lot. Kalau quantity ni 2, anda akan trade 2 lot. Okey? Anda boleh tengok kat sini, kalau anda tukarkan 2 kan, dekat sini anda akan sell 2, nampak dekat atas ni. Jadi semoga bermanfaat. Jika video ni membantu anda, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share. Kita jumpa di video seterusnya.